Assalamualaikum. Untuk video kali ni aku nak review dengan tunjukkan cara setting auto feeder Auto feeder untuk siapa-siapa yang ada aquarium ke kan, ada bela ikan ke apa, macam cuti panjang ke kan, kena ada benda ni lah, auto feeder untuk bagi ikan makan lah kan. Yang ini model Dopin AF012. Sebelum tu jangan lupa tekan subscribe, like, follow lah. Untuk yang ini, model ni dia jenis ada timer. Dia ada yang jenis model lain tapi tak ada timer, cuma dia boleh set yang model macam biasanya, yang basicnya, jenis 12 jam 12 jam dengan 24 jam kot, macam tu lah. Yang ini model ni dia ada contoh yang ni dia boleh jam ni lah, 11.48 ni jam, dia time dia. Yang korang nampak tak, yang 1, 2, 3, yang tu maksudnya 3 kali makan, 3 kali bagi makan ikan. Kalau macam ini 1, nampak 1, 2, maknanya 2 kali makan ikan tu. Yang ni boleh set kau nak 2 kali makan ke ataupun 1 kali makan ke, boleh. Sekarang ni dia time ni tak betul ni. Sekarang ni aku nak set time dia. Sekarang 9.55. Aku set dulu. Cara nak set dia, tekan yang ni, set ni dia kena tekan lama sikit lah. Tekan tolak 9. Lepas tu tekan set. Kalau tekan sikit maknanya dia dah okey lah. Lepas tu 9.55. Ni tambah tolak 9.55. Bila dah okey, tekan set. Sekarang ni nak set time pukul berapa nak makan dengan berapa kali makan. Sekarang aku nak set dia makan pukul 8 pagi. 8 pagi. Lepas tu 8 pagi lah lepas tu berapa kali pukul 8 pagi, berapa kali dia pusing. Aku nak set dia pukul 8 pagi, 1 kali makan je. Sebab bila dia pusing dia dah banyak lah. Nanti korang bila ni korang boleh test bila dia jatuh makanan tu berapa banyak. Sekarang ni pukul 8 pagi, 1 kali makan. Lepas tu untuk makan malam pula, petang lah. Petang biasa aku nak set pukul 6.30 lah. 6.30 set. 30. Set. Sekarang pukul 6.30 petang. Yang ni kan 3 kali makan kan. Aku tak nak 3 kali makan, aku nak 1 kali makan je. 1, maknanya 1 kali. Nampak tak? Nampak ke tak? Yang ni pukul 8 pagi 1 kali makan, pukul 6.30 petang 1 kali makan. 1 kali makan. Tekan sikit. Yang ni tak payah. Cara nak delete ni, nak delete 1, 2 ni kan. Yang time ni dia kau dulu. Yang berapa kali makannya tu buang, tolak, kosongkan dalam petak tu. Lepas tu set. Lepas tu yang ni pula set je. So dia pusing pun nanti dia kosong, tak ada apa. Dia takkan ya.
Dah kosong lah, dia takkan pusing lah. Ok, set. Set. Ok, tekan set. Set. Ok, sekarang dah ikut time macam biasa lah. Maksudnya sekarang ni dia dah ready lah. Ok, dah siap lah, dah siap setting lah. Dah ready. Ok, lepas tu nanti kena isi makanan kat sini. Buka ni, isi makanan. Lepas tu isi makanan, contoh berapa hari, 4 hari tinggalkan rumah. Korang agak-agak lah berapa banyak nak kena isi. Lepas tu dia punya lubang ni, ini lubang, nampak ni boleh adjust lubang ni. Nampak ni. Ni lubang makanan keluar. Ok, korang kena adjust lah agak-agak lah. Dia punya makanan tu besar mana. Biasa kalau ikan kecil-kecil dia halus-halus kan. Kau buka halus, buka kecil lah. Buka kecil. Lepas tu mesti tekan ni manual, kena test dia pusing lah. Ok, letak melintang tegak macam ni. Dia pusing. So makanan dia akan jatuh lah, akan jatuh ke aquarium. Ok guys, benda ni mesti bila dah stop mesti kat atas. Kalau dia stop benda ni kat sini ke atau kat bawah ke, maknanya dia ada sangkut. Lepas set mesti kena test lah. Ok, bila nak test tu letak atas mangkuk ni bila dah isi makanan kan. Bila tekan test tu, letak atas mangkuk ni tegak macam ni lah. Dalam kedudukan macam dekat aquarium. Nanti makanan akan jatuh untuk nak test lah berapa banyak dia keluar kan. Lepas tu nanti kalau macam banyak sangat, kau adjust lubang ni. Lepas tu test lah 2-3 kali. Sampai rasa puas hati. Lepas tu okey lah. Okey, itu saja. Yang untuk berapa kali makan tu terpulang. Kalau ikan jenis kuat makan ke atau ikan yang banyak ke, kena set lah. Set satu time tu 2 kali makan ke. Okay, macam ikan aku sikit je, 2-3 ekor. So aku buat 1 kali makan. Okay, alright. Okay, jangan lupa follow, like, subscribe. Okay, terima kasih, selamat menonton.